A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat ilahi kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengekalkan kekuatan rohani, kekuatan fizikal, kekuatan mental untuk sama-sama kita meneruskan ibadah, ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan pada hari ini alhamdulillah telah sampai kepada tanggal 5 Ramadan 1444 Hijrah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menerus mengekalkan kekuatan jasad, kekuatan fizikal, kekuatan rohani kepada diri kita untuk kita terus melaksanakan ibadah puasa sehinggalah selesai 30 Ramadan nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, membeli swasta di Kota Medan, cincin tersemat elok berseni. Indahnya berpuasa di bulan Ramadan, bulan rahmat, penyuci nurani. Pokok senduduk di tanah seberang, tumbuh subur di tepi jalan. Ramadan kini sudah menjelang, ayo sama-sama kita tingkatkan amalan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, apabila tibanya Ramadan, saya sangat meyakini semua daripada kalangan kita akan melaksanakan persediaan yang sebaik mungkin untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan berkaitan dengan tajuk yang akan saya kongsikan dalam sesi pada kali ini adalah berkaitan dengan Sri Kandi Ramadan. Sri Kandi Ramadan. Sri Kandi yang dimaksudkan dalam penyampaian ini sudah tentulah yang dikaitkan dengan wanita sebagai salah satu daripada ejen yang sangat penting untuk melancarkan program ataupun melancarkan aktiviti keluarga, melancarkan perancangan penyusunan supaya Ramadan yang dilalui pada diri seorang wanita, pada diri seorang individu dan pada diri keluarga itu bermakna dan bermakna. Dan yang paling penting bila kita lihat pada ayat yang baru saja saya bacakan di awal tadi, iaitu la'allakum tattaqun. Jadi kita nak supaya Ramadan yang kita lalui pada tahun ini dapat mencapai objektif yang terakhir, iaitu misi dan visi yang paling tinggi dalam ibadah ini adalah untuk mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bincang tentang keistimewaan Ramadan, sudah tentu di sana tuan-tuan dan puan-puan mungkin telah maklum tentang keistimewaan Ramadan. Oleh sebab itulah kita lihat selain daripada bulan Ramadan, bulan ini juga dikenali dengan Syahrul Siyam, kemudian dikenali juga dengan Syahrul Ibadah. Pelbagai ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini, peluang-peluang ibadah itu digandakan ganjarannya. Selain daripada itu dikenali juga dengan Syahrul Barakah, bulan-bulan yang ditingkatkan keberkatannya. Selain daripada itu Syahrul Qiyam, di mana-mana kita akan lihat bagaimana rancaknya program-program Qiyamul Lail, program-program berjaga malam semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada itu kita lihat juga pada bulan Ramadan ini bagaimana pemurahnya manusia untuk bersedekah pada bulan Ramadan ini. Ini adalah merupakan keistimewaan Ramadan di mana
segala yang kita lakukan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi slot saya pada hari ini ialah Sri Kandi Ramadan, bukan sekadar di dapur, Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi kalau kita lihat apabila datangnya Ramadan, wanita sebenarnya adalah kita kata wanita sebenarnya adalah berperanan penting untuk melihat perjalanan, membuat persediaan, sama ada persediaan tersebut persediaan dalaman dan kemudian persediaan luaran terutamanya wanita memang tidak dapat lari daripada kesibukan ini. Oleh kerana apa? Oleh kerana peranan mereka yang begitu besar dalam sebuah rumah tangga. Jadi perempuan yang dikasihi sekalian, jadi kita maklum apabila datangnya Ramadan, maka persiapan fizikal termasuklah ada yang nak tempah baju raya, ada yang nak tukar langsir raya, nak menghias rumah dan sebagainya. Begitu juga dengan penyusunan menu-menu berbuka puasa, menu-menu sahur dan sebagainya. Jadi ini kesemuanya adalah kita kata lebih cenderung kepada seorang wanita untuk menyediakannya. Jadi perempuan yang dikasihi sekalian, jadi persediaan ini, pelaksanaan ini walaupun dari sudut khususnya bukan ibadah yang khusus tetapi dia termasuk dalam ibadah yang umum. Jadi mudah-mudahan dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala terhadap perancangan persediaan dan pelaksanaan ini, mudah-mudahan wanita-wanita digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perempuan yang dikasihi sekalian Sri Kandi Ramadan apabila kita membicarakan tentang Sri Kandi Ramadan, apa yang paling penting pada diri seorang wanita sebenarnya hendaklah dia menyelesaikan qada puasa sekiranya ada. Jadi ini sebenarnya satu bentuk peringatan yang sebenarnya kita perlu ingatkan kalau seorang lelaki dia perlu ingatkan kepada isteri, perlu ingatkan kepada anak-anak perempuan dan sebagainya supaya menyempurnakan qada puasa itu terlebih dahulu sebelum masuk kepada satu Ramadan. Baik kita lihat kalau kita membicarakan tentang Sri Kandi Ramadan, dan kalau kita lihat kesibukan wanita ini sebenarnya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita lupa perempuan yang dikasihi sekalian, kadang-kadang wanita ini diuji dengan satu keadaan di mana wanita tidak dibenarkan berpuasa dan tidak dibenarkan membaca ataupun tidak dibenarkan melaksanakan tilawatul Quran pada bulan Ramadan ini. Jadi ini sebenarnya adalah satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan, kejadian wanita ini adalah satu kejadian yang sangat unik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Di mana berlaku pada wanita kedatangan haid, kedatangan nifas dan perkara-perkara yang lain yang tidak ada pada golongan lelaki. Jadi ini sebenarnya satu bentuk keistimewaan kerana haid dan nifas itu sendiri sebenarnya adalah untuk menjaga kesihatan wanita-wanita itu sendiri. Baik, perempuan yang dikasihi sekalian ada wanita-wanita di luar sana yang apabila datang haid pada bulan Ramadan, wanita-wanita ini ada yang diselubungi dengan rasa sedih, rasa keluh kesah, rasa gelisah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ada di kalangan wanita-wanita ini yang mana mereka merasa sedih. Kerana apa? Kerana tidak dapat solat 5 waktu, tidak dapat melaksanakan tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang ini
yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada wanita untuk mereka tidak boleh melakukannya. Jadi apa yang disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir, kalaulah aku tak boleh nak baca Quran, kalaulah aku tak boleh nak solat, solat 5 waktu, solat tahajud dan sebagainya, apakah ibadah yang boleh aku lakukan pada malam tersebut? Jadi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar wa qaftu Lailatul Qadri ma ad'u. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidatina Aisyah, kalau kamu tidak boleh solat dan tidak boleh tilawatul Quran pada malam-malam yang terakhir ini, maka kamu adalah memperbanyakkan doa, Allahumma innaka afuwa tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini sebenarnya adalah panduan perempuan sekalian kepada kita sebagai seorang wanita muslimah. Tidaklah bermaksud kita tidak boleh membaca Al-Quranul Karim dan tidak boleh melakukan solat dan sebagainya, maka kita tak boleh melakukan ibadah yang lain. Tidak begitu sebenarnya. Jadi sepanjang Ramadan, puan-puan sekalian, terdapat banyak lagi ibadah-ibadah yang lain sebenarnya yang boleh kita laksanakan pada sepanjang Ramadan ini. Selain daripada solat dan tilawatul Quran yang tak boleh dilaksanakan oleh wanita ini, maka pada bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan ibadah-ibadah yang lain yang mana pahalanya sama sahaja dengan kaum lelaki ataupun sama saja dengan wanita-wanita yang dapat menunaikan solat dan tilawatul Quran. Jadi apakah amalan-amalan tersebut? Perempuan sekalian, di antaranya adalah sedekah. Sedekah. Selain daripada itu memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa. Di mana kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang doa ini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan makbulkan. Aku akan mustajabkan doa kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih kasih perempuan sekalian. Sesiapa sahaja yang berdoa, kalau kita melihat kepada ayat ini, doa sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada cara untuk manusia ataupun hamba Allah berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita yakini doa kita pada bulan Ramadan ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jika tidak malam ini, mungkin besok, mungkin minggu hadapan, mungkin bulan hadapan, mungkin tahun hadapan, tahun-tahun akan datang dan sebagainya. Tapi kita perlu berdoa dengan satu bentuk keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa kita. Baik, selain daripada itu, wanita-wanita yang datang haid juga boleh meneruskan dengan zikir-zikir, dengan zikir-zikir. Kemudian yang agak mudah bagi seorang wanita kerana tugasnya memang memasak di dapur dan sebagainya. Jadi pahala untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini juga adalah merupakan salah satu daripada cara seorang wanita untuk mendapat pahala puasa seperti mana yang orang lain melaksanakan ibadah puasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an. Jadi sesiapa yang menjamu orang lain berbuka puasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ganjaran seperti mana pahala orang yang berpuasa. Jadi perempuan sekalian,
Ya, janganlah kita menganggap ya bahawa apabila kita menginfakkan ya satu jumlah ya kepada masjid, kepada surau, kepada sekolah-sekolah anak yatim dan sebagainya, ya barulah kita anggap ya itu merupakan satu bentuk memberi makan ya orang lain berbuka puasa. Tetapi dalam konteks yang lebih kecil ya perempuan sekalian, ya sebenarnya seorang ibu ya ataupun seorang isteri menyediakan makanan berbuka ya untuk suami dan anak di rumah, ya itu juga ya termasuk dalam ya menjamu makan ya orang-orang yang berbuka puasa. Dan insya-Allah kita perlu yakin ya bahawa sebenarnya ada ya ganjaran yang besar ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk wanita-wanita ya yang nampaknya seperti ya berada di dapur, nampak kecil saja peranannya ya, tetapi sebenarnya di situ Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan ya ganjaran ya buat mereka yang menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Baik ya perempuan yang dikasihi sekalian, selain daripada itu ya apabila kita membicarakan ya tentang ya seorang wanita ya ataupun Sri Kandi Ramadan ya terutama dalam ya sebuah pembentukan ya rumah tangga ya. Jadi peranan wanita ya yang sangat sinonim ya dengan pentarbiahan anak-anak. Jadi marilah sama-sama kita mengambil ya peluang ini ya untuk mengeratkan hubungan di antara ibu bapa dan juga anak-anak. Ya di mana Ramadan sebenarnya adalah peluang yang sangat baik ya untuk mengajak ya bersama-sama ya solat berjamaah. Untuk mengajak bersama-sama anak-anak ya ke masjid ya solat berjamaah. Untuk bersama-sama dengan anak-anak ya bertadarus ya menghabiskan 30 juzuk Al-Quranul Karim. Ya mengajak bersama anak-anak untuk bertadabbur ya beberapa ayat ya untuk kita fahami dan kita ambil tindakan ya daripada ayat-ayat tersebut ya untuk dijadikan panduan ya dalam kehidupan kita seharian. Jadi peranan wanita ini ya perempuan sekalian ya sangatlah besar ya sebenarnya dalam sebuah rumah tangga. Ya, jadi wanita sebenarnya berperanan besar ya untuk sama-sama membantu suami, anak-anak ya, orang-orang yang di sekeliling ya untuk ya sama-sama mencapai ya maqasid ya Ramadan ini. Di antara maqasid ataupun kemuncak ya Ramadan yang disebutkan dalam hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini selain daripada menuju ya darjat takwa, ya apa yang kita nak ya capai daripada Ramadan ini juga ya sebenarnya adalah pengampunan ya daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi marilah sama-sama kita mengambil ruang dan peluang ya pada Ramadan ini ya untuk berpuasa dengan bersungguh-sungguh, ya beribadah dengan bersungguh-sungguh ya supaya apa yang kita lakukan ini ya dapat kita cover dosa-dosa kita ya pada masa-masa yang lalu. Ya, dan sehingga ya, dan seterusnya ya mencapai ya darjat takwa ya yang sangat ya kita impikan dalam bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang seterusnya. Baik, perempuan yang dikasihi sekalian, jadi poin yang terakhir dalam penyampaian saya pada ya hari ini. Ya, puasa sebenarnya adalah merupakan satu bentuk ya penyusunan semula. Ya, puasa ini kalau dalam bahasa lain kita sebut ya puasa ini adalah sebenarnya restructure semula ya kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang wanita muslimah, ya restructure semula kehidupan berkeluarga, ya kehidupan seharian ya dan sebagainya. Jadi Allah SWT ya sangat rahmah ya mengurniakan kepada kita ibadah ya pada bulan Ramadan ini sebenarnya adalah untuk membetulkan semula ya struktur kehidupan kita. Ya sebagai contoh yang simple ya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita ya dah biasa ya makan malam selepas solat Isyak pukul 10, pukul 11 ya, pukul 12 dan sebagainya. Ya, jadi nak menyusun semula sebenarnya kehidupan kita ya untuk makan malam yang paling baik sebenarnya adalah pada waktu sebelum maghrib. Ataupun waktu maghrib itu sendiri.
Jadi mudah-mudahan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan ia akan dapat mengubah tabiat kita supaya kita dapat menikmati makan malam jumadah makan malam itu di awal malam. Dan ini sebenarnya adalah di antara tugas seorang isteri, seorang ibu merancang untuk mengubah atau menstrukturkan semula hidangan makan malam dalam sebuah keluarga. Begitu juga tuan-tuan dan puan dalam perkara-perkara yang lain tilawatul Quran yang habis yang dapat diselesaikan dalam masa sebulan 30 juzuk. Ini bukan saja terhad pada bulan Ramadan tapi sebenarnya dia adalah merupakan satu latihan sebenarnya untuk kita terus tilawatul Quran dan bertadabbur pada bulan-bulan yang lain. Dan begitu jugalah tuan-tuan dan puan-puan amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada 30 hari di bulan Ramadan ini dapat menstrukturkan semula kehidupan kita dalam bulan-bulan yang lain insya-Allah. Baik puan-puan yang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi peranan wanita dalam sebuah rumah tangga dia bukan sekadar habis di bulan Ramadan dan perlu dilihat selain daripada itu satu bentuk muhasabah yang perlu kita lihat semula satu muhasabah yang perlu kita lihat semula dalam nak melahirkan keluarga yang hebat, suami yang hebat, isteri yang hebat, anak-anak yang hebat terutamanya. Di antara perkara yang perlu dimuhasabah semula, melihat tentang perkara yang paling basic dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya kongsikan iaitu berkaitan dengan akidah. Jadi akidah dalam sebuah pada diri seseorang sebenarnya adalah sangat penting dan dia sangat-sangat menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin apabila kita melihat ibadah yang sangat rancak pada bulan Ramadan ini kita nak supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Dan di samping itu kita jangan lupa bahawa akidah benarnya akidah ataupun akidah yang sahih adalah sangat penting untuk memastikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin puan-puan boleh mengambil kesempatan Ramadan ini untuk melihat kebenaran akidah pada diri kita, pada diri suami kita, pada diri anak-anak kita terutamanya. Sebab apa? Puan-puan sekalian, pada hari ini masyarakat kita diuji dengan pelbagai bentuk akidah yang halus, ancaman-ancaman akidah yang berbentuk moden dan dia bersifat halus, dan kadang-kadang kita tak perasan bahawa elemen-elemen yang halus ini telah merosakkan akidah anak-anak kita. Jadi apa yang disebut perempuan boleh mungkinlah boleh mengajak anak-anak untuk mengulang kaji di rumah bagaimana aliran pemikiran liberalisme, hedonisme, pluralisme, feminisme dan sebagainya yang menjadi ancaman-ancaman yang halus dan tanpa disedari dia boleh merosakkan akidah anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dengan melihat semula tentang kebenaran akidah ini, maka insya-Allah dia akan membawa kepada penerimaan amal-amal ibadah yang kita lakukan pada sepanjang Ramadan ini insya-Allah, dan seterusnya kita dapat mencapai darjat takwa yang kita impikan pada bulan Ramadan pada tahun ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi saya akhiri dengan serangkap pantun. Tinggi-tinggi bukit Cerakah, lagi tinggi gunung Tahan. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita saling mengingatkan.
Sungguh harum daun pandan, enak dimasak, dibuat kaya. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penyucian jiwa. Baik perempuan yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, cukup sekadar itu perkongsian saya pada kali ini. Mohon maaf atas kesilapan atau keterlanjuran kata. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan, selamat tilawatul Quran, selamat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan salam, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberi kekuatan kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.